Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Putri Aisyah Yasmin binti Muhammad Zahir. Saya murid tahun 6. Pada hari ini, saya akan membuat seled buah. Bahan-bahan yang saya akan gunakan ialah buah-buahan. Buah-buahan yang saya gunakan adalah apel, anggur dan buah pir. Dan saya akan gunakan juga sos seled buah-buahan. Mula-mula basuhkan buah-buahan dulu dan potong buah-buahan. Kemudian kita masukkan buah yang dipotong di dalam mangkuk. Kemudian masuk pula anggur. Sekarang ambil pula buah pir untuk dipotong. Inilah hasil buah yang sudah dipotong. Sekarang kita masukkan sos seled buah-buahan ke dalam mangkuk. Inilah hasil dari buah yang kita gaulkan dengan sos seled tadi. Kejap lagi saya hidangkan. Resepi kedua saya ialah agar-agar dan teri kokong. Bahan-bahan yang saya akan menggunakan ialah serbuk agar-agar, nata teri kokong, gula dan air. Semula saya akan masukkan serbuk agar-agar ke dalam periuk. Lepas itu air. Dan gula. Sekarang kita kacaukan sehingga larut. Kemudian masukkan nata teri kokong. Dan masukkan di atas api. Sekarang kita masak agar-agar kita sehingga mendidih. Sekarang agar-agar kita sudah dimasak. Lepas tu kita tutup dan masukkan ke dalam bekas semit. Akhir sekali kita akan sejukkan agar-agar ni dulu. Lepas tu kita masukkan ke dalam peti ais dalam tempoh 2 jam. Inilah resepi makanan sihat saya. Yang pertama, seled buah. Yang kedua, agar-agar dan teri kokong. Selamat menjamu selera. Terima kasih.